soalan yang Abang Jubah nak baca ni, mesti ramai yang tak suka ni. Terutamanya bila korang tak bersalah ataupun korang dilanggar. Korang dengar soalan ni. Salam bang. Waalaikumsalam. Orang yang bersalah perlu ke bayar kos-kos lain yang insurans tak cover seperti sporip ataupun repka? Sebenarnya banyak tau kes-kes macam ni berlaku. Sampai bergaduh-gaduh pun ada. Sampai berepot-repot polis pun ada. Sampai mengugut pun ada. Abang Jubah cuba huraikan untuk korang semua lebih faham sekiranya berlaku masalah ni dekat korang. Insurans dia hanya mengganti mengikut model di dalam grant. Sebagai contoh, macam Total Vios ni. Kalau korang boleh tengok, model ni, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Keluaran dia menggunakan sport rim saiz 14. Tapi owner dah tukar kepada saiz 15. Sekiranya pecah, insurans akan mengganti mengikut model di dalam grant saiz 14. Macam model ni. Datang dia mana ada spoiler, masa kemalangan spoiler pecah. Insurans confirm takkan bayar spoiler ni. Belum Abang Jubah sebut lagi mengenai wrap. Wrap ni mana ada dalam keluaran kereta baru, sebab wrap tu adalah aksesoris tambahan selepas kereta keluar. Insurans pun tak nak bayar, takkanlah yang melanggar tu kena bayar. Tak fair lah kat situ. Sebab tu insurans sangat tidak menggalakkan bila korang modifikasi kereta korang. Tapi kalau nak bayar boleh tak? Boleh. Itu pun atas budi bicara orang yang melanggar. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, terutamanya insurans Etika ataupun Takaful Malaysia. Korang boleh terus datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpakan next video. Assalamualaikum.